Assalamualaikum Aunty. Ya saya Luqman. Yang digembar-gemburkan oleh Zabedah tu? Sayalah tu. Aunty, saya rasa saya dah bersedia untuk ambil anak Aunty sebagai isteri saya. Aunty? Aunty kata saya miskin? Aunty tak tahu ke? Saya dah sediakan rumah dah untuk Zabedah. Untuk kita duduk lepas kahwin. Aunty, rumah saya besar Aunty. Tapi saya minta sebelum kahwin Zabedah kena tingkatkan stamina dia lah. Buat workout sebab rumah kita agak mencabar sikit nanti. Rumah kita nanti atas pokok nanti. Untuk Aunty pun kena tingkatkan stamina juga kalau nak datang ke rumah saya untuk ziarah-ziarah ke. Sebab kena panjat nanti. Yelah, saya ni kerjanya biasa-biasa je nanti. Tak setara mana pun orang kata kan. Saya kerja saintis. Jangan pandang saya tak ada mata nanti. Walaupun rumah saya biasa-biasa, tapi kerja saya saintis. Gaji saya sebulan RM1 juta nanti. Disebabkan gaji saya yang agak mahal tu kan, saya orang kata ni tak beli rumah, saya beli kereta nanti. Kereta saya agak besar. Saya nak bawa satu kampung naik pun boleh nanti. Kereta ni orang lain tak ada nanti. Saya seorang je pakai kat dunia ni. Saya saya beli UFO nanti. Tersedak Aliu saya nak cakap nanti. Aunty minat haiwan. Saya pun minat haiwan. Aunty haiwan apa kat rumah? Kucing. Saya ikan. Ikan emas. Tapi ni tak bawa belayar lah. Saya bawa main je. Aunty? Zabedah.